Seorang santriwati ataupun pelajar perempuan adik-kakak, dia royak katanya, dia mengandung dengan tidak ada hubungannya dengan lelaki mana dia jua sebelum pada ni. Contohnya, dia selalu mimpi hamil. Gapakah mimpi hamil? Mimpi kata dia ni perut besar adik-kakak dia. Jadi kisah ni, cerita ni adik-kakak telah berlakunya di kawasan Pekalongan. Pekalongan adik-kakak di kawasan Jawa Tengah, hak negara Indonesia. Jadi berita ni sangat viral, geger benar. Ambo petik ambil daripada beberapa pusat berita. Daripada kompas.com adik-kakak. Dia cerita mari mengenai dengan salah satu santriwati. Gapakah adik-kakak santriwati? Santriwati ni adalah pelajar perempuan. Umur dia lebih kurang 22 tahun. Kalau pelajar lelaki, santri. Ni pelajar perempuan, santriwati. Jadi, seorang perempuan ni umur lebih kurang 22 tahun adik-kakak. Dia mengandung dengan tidak ada siapa jadi pak. Usaha asal cerita dia nak boleh kau tahu kata dia mengandungnya lagu ni pada tahun 2025 yang telah lepas baru ni ketika bulan September ataupun bulan Kanjayun adik-kakak dia. Pihak ibu bapa hak santriwati itu saat ni jadi nampak hala keplekan terhadap seorang anak perempuan dia. Nampak tengah hari ni hala ke perut bucik, tapi di waktu malam seperti biasa. Perut kepeh tak siapa kau bucik berdoa adik-kakak. Mula-mula tu pihak keluarga dia tu tak tahu. Tiba-tibanya mari tahu kata anak dia saat ni tidak mari bulan ni ataupun tidak mari he. Botak mari he ni adik-kakak tanyalah anak dia kata lagu mana ni tak mari he ni perut besar kalah mana. Lah kali baru tahu kata anak dia tu saat ni perut besar, mengandung adik-kakak. Maka membuatkan pihak ibu bapa keluarga dia saat ni berkejutlah terhadap keadaan anak dia. Tanyalah kata, "Hei aweh, mung ada hubungnya dengan siapa dia sebelum pada ni?" Maka anak perempuan dia saat ni ataupun santriwati itu saat ni adik-kakak goyak katanya dia ni tak pernah ada hubungnya dengan lelaki mana dia jua sebelum daripada ni walaupun sekali adik-kakak. Dia goyak semacam tu. Tapi anak dia saat ni goyak kata dia ni selalu mimpi hamil. Gapakah mimpi hamil? Mengigah. Mimpi seumur kata dia perut besar adik-kakak. Ada mimpi kata dia perut besar seumur adik-kakak. Membuatkan pihak keluarga terutama sekali ibu dan bapa hak seorang perempuan ini percaya mengikut anak dia cerita royak mari. Maka dia percaya. Tiba-tibanya adik-kakak perempuan itu saat ni lahir ataupun bersalin, beranak dah. Beranak tubik mari ni adik-kakak anak dia tu kuah tubik mari. Maka orang kawasan kampung dia saat ni dekat pakak kecek lah kata anak demo tu Tina tu saat ni beranak tidak ada pak. Beranak tidak ada pak beranak gitu lalu orang tepi rumah orang kawasan kampung. Kawasan kampung Harameh tu saat ni juga adik-kakak pakak dia berkecek betul-betul geger ataupun orang panggil kata fok pa kang ban tu lah pakak dia berkecek betul-betul geger adik-kakak. Membuatkan keluarga tu saat ni tak boleh nak tahan, tak boleh nak malu berdoa dengan kerana orang pakak dia betul-betul kecek. Lelah sekalinya adik-kakak dia bagi anak dia kepada orang lain. Jadi anak angkat kepada orang lain adik-kakak dia. Kerana orang pakak dia betul-betul kecek. Di samping pihak keluarga dia saat ni, dia yakin jinjan. Cuma kata anak dia saat ni tak pernah ada hubungnya dengan lelaki mana tanpa nikah. Dia kata hak anak dia perut besar itu saat ni adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala saja adik-kakak dia. Takdir Allah Taala saja adik-kakak. Mana tahu adik-kakak dia katanya tak pernah anak dia ni juru, anak dia ni molek, anak dia ni ada batasnya tak ada hubungnya dengan lelaki mana dia jua. Dia kata lagu tu, lepas tu anak dia sendiri ni pun yakin jelas kata dia tak pernah ada hubungnya dengan orang lain. Cumanya anak dia saat ni mimpi tetap perut besar seumur. Mimpi hamil seumur adik-kakak. Maka dia royak katanya mungkin takdir Allah Subhanahu Taala nakwi anak dia saat ni mengandung dengan tidak ada pak. Lagu mana adik-kakak? Sungguh kau tidak sungguh? Kita tak pernah dengar lagi sehidup-hidup hamba ni, hamba tak pernah dengar lagi kecuali Siti Maryam yang mengandung kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada pak hak tu kita pernah dengar lah di dalam kisah-kisah. Tetapi manusia tak pernah dengar kecuali ikan karing lagi. Ikan karing sekadar tengok-tengok muka gitu mengandung dah lagu tu adik-kakak. Tapi manusia yang lain selain daripada Siti Maryam kita tak pernah dengar lagi adik-kakak dia. Lagu mana adik-kakak berpendapat berkenaan dengan berita cerita khabar ni? Cuba komen bersama di dalam ruang komen kita di bawah.